Raja Azura tak sangka menang pelakon pembantu TV popular selepas kali terakhir menang tahun 1993. Ucap terima kasih kepada semua. Semua wartawan-wartawan yang ada dekat sini, media cetak, media elektronik, dan semua peminat-peminat, penyokong-penyokong Anugerah Bintang Popular Bintang Harian ke-37. Pada awalnya, saya sebenarnya tak pernah menyangka pun yang saya akan pegang trofi pelakon pembantu TV wanita popular. Mula-mula saya pegang 1993, pelakon TV wanita popular. Jadi setelah 3 dekad saya menang pelakon pembantu, saya rasa sebab saya jadi pengacara hari ini. Bila saya diberi satu tugasan tanggungjawab yang besar dalam mengendalikan Anugerah Bintang Popular ni, saya tak fikir pun tentang kategori untuk memenangi trofi, sebab tanggungjawab itu lebih besar daripada saya meraih satu trofi. Saya tak pernah muncul dah berapa lama